Okay, so ni model yang terbaru untuk alternatif pembayaran cashless. Okay, so dia ada semua all-in-one terminal. Dia ada Duit Now QR, dia ada NFC punya payment method, maknanya untuk kad ke, debit card, credit card. Lepas tu dia boleh insert kad juga kat sini, ada slot. Kemudian kat belakang ada keypad untuk masukkan amount. Okay, tekan OK untuk generate QR untuk pembayaran Duit Now QR lah. Okay. So QR ni dia jadi dynamic. Dia akan generated once kita masukkan amount. Okay, itu satu method. Kalau anda kata tak nak guna method ini, dia boleh jadi static QR. Ini adalah static QR, di mana bila customer scan, customer yang kena masukkan amount, berapa yang dia kena bayar. Okay. So lagi function untuk ini adalah untuk pembayaran apa ni, Touch and Go e-wallet. So dia boleh just tap je. So saya buat demo satu kali untuk pembayaran QR. Contohnya sale 10 sen. Okay, so dia akan generate. So saya akan scan the QR code or tap the blue ring with your phone. Untuk pembayaran QR ini. And then success. Payment successful. Okay, fast.